memerlukan 2 markah sahaja untuk lulus. Jika gagal, dia tidak dapat bergraduasi bersama rakan-rakannya. Susah-susah. Aku tahu cara yang lebih cepat untuk dapat markah yang lebih tinggi. Aku bawa sapu ni. Kau ada marah? Aina menyangka pencana menerima tawarannya. Hakikatnya pencana itu terus melaporkan cubaan rasuah kepada unit integriti. Oh, dia nak berasal je ni. Assalamualaikum. Saya Puan Nur Izzah dari Fakulti Pendidikan. Saya nak maklumkan sesuatu. Sebenarnya saya baru mendapati seorang pelajar saya cuba merasuah saya. Macam mana cik? Waalaikumsalam Puan, ada apa tu? Oh, Puan boleh datang ke sini untuk tindakan lanjut?